tindakan tak bawa mahkamah dan Terpilih. sebagainya, yang terpilih, macam-macam tuduhan. Orang yang kritik ini sebenarnya dia pun tak boleh pergi buat apa pun, kritik. Kalau dia pergi duduk situ dengan dia pun berselera. Yang duk cakap ni pun sebenarnya adalah konteks nak menjadikan lengkap, sempurna. Kita terima kita manusia takkan sempurna 100%. Itu you kena ingat yang pertama. Datuk Seri Ibrahim kah, siapa kah untuk sempurna 100% tak berlaku. Tapi yang kita ada, mungkin dia yang terbaik. Setakat ni di kalangan pimpinan yang kita semak tengok dalam soal membanteras rasuah dan salah guna kuasa. Kita nak kata 100% kekangan banyak. Kita nak cakap atas meja boleh, tapi hak bawah meja kita tak tahu apa tekanan yang beliau terima. Kita tak tahu. Tetapi tindakan-tindakan sekarang yang tangkapan, bawa mahkamah, arahan dan sebagainya, sebab arahan dia akan dijalankan oleh agensi. Terang mana agensi nak jalan salah-salah, kadang-kadang agensi tu nak sabotaj dah, apa macam-macam yang ada berlaku, yang dia pun mengamuk dah, hilang sabak dah. Harap pada ketua pengarah pun tak boleh, harap timbalan ketua pengarah, timbalan pun tak boleh harap. Harap pada ketua agensi nu, harap ketua agensi, tak semua, tetapi ada kecenderungan, ada kesedaran akibat daripada kepercayaan kepada leader. Sebab dia mula daripada orang paling atas. Saya rasa kalau tindakan ini berterusan, walaupun tak capai 100%, ada lagi yang terlepas yang kita tahu. Kalau kita nak korek, kita tak ada kerja lain, kita nak kena korek semua.